Allah melaknat tuan rumah yang dibuat kenduri, dibezakan orang miskin dan orang kaya. Sehingga kan kita tak wajib hadir. Tak wajib hadir pasal dibuat beza. Bukan saja sambutan ni bekas telur. Dia buat dalam bekas yang mahal, RM2.5 satu. Pala rasa duduk itu, telur duduk tak belakang. Nak telur pohon molek RM2 kan. Kembang molek telur. Ni beri untuk datuk-datuk orang-orang kaya. Mari cat ayam mari buku ke tisu. Dalam buku tisu tu telur tu letak 3. Tubik isi sembong itu. Nak. Dah bagi bakal pilih dia ambil latang, ambil. Benda ni kena laknat. Tuan rumah kena laknat. Dah lewat gitu. Kita hanya boleh beri special jika dia keluarga kita. Boleh special. Tapi atas dasar dia kaya, hukumnya haram. Ini hak lepas-lepas istighfar banyak-banyak. Jangan kita beza-bezakan. Yang sebenarnya orang miskin lah kita buat dia special. Pasal orang miskin dia tak pernah tengok benda-benda yang molek. Kita bagi bekas telur RM1.5, dia simpan sampai kiamat. Nak, batulah kita. Kadang-kadang tak hati kenduri orang kaya mari rumah. Allah apa? Naik tu. Kejar itik yang meleh. Nampak? Nawi makan ke orang kaya. Kalau orang kaya miskin mari cakap bawah. Nampak? Cakap bawah. Mari sikit. Mana buat leh? Lama tak tengok buat leh. Orang gini hari tengok embung. Dah ajak naik atas. Patut naik atas dah. Dia orang miskin. Tak bagi makan ayam golek, bagi makan KFC apa semua. Biar dia kenyang apa semua. Nampak? Ni tengah konsert tadi pun. Jadi jangan kita buat beza-beza gitu. Nampak? Kerana Nabi pun tak suka. Jangan kita perendahkan orang miskin gitu. Sama saja. Yang ke bagi duit, tak bagi duit, kita jamu mereka kerana mengharapkan keredaan Allah SWT. Wallahu a'lam.